Bandar Gaza berdepan krisis air kritikal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bandar Gaza kini berdepan krisis air yang serius susulan kerosakan teruk pada saluran bekalan utama dan paip tempatan. Ia menyebabkan jutaan penduduk terputus daripada akses air bersih. Pegawai Perbandaran maklumkan lebih 85% kawasan bandar itu tidak lagi menerima bekalan air secara berkala selepas gangguan pada saluran air di timur Bandar Gaza serta kemusnahan meluas infrastruktur air akibat operasi ketenteraan Zionis. Menurut pihak berkuasa tempatan, kemusnahan paip dan sekatan ke atas pasukan perbandaran daripada memasuki kawasan terlarang bagi kerja-kerja pembaikan telah memaksa penduduk bergantung kepada penghantaran air yang tidak menentu dan tidak mencukupi. Jurucakap Perbandaran Gaza, Husni Mahna berkata, defisit air kini melebihi 90% sekaligus memburukkan lagi keadaan penduduk yang dipindahkan dengan jumlah mereka di Bandar Gaza kini melebihi 1 juta orang. Sementara itu, Pertubuhan Kemanusiaan memberi amaran gangguan berterusan terhadap sistem bekalan air boleh membawa kesan jangka panjang termasuk peningkatan risiko penyakit dan kerosakan alam sekitar. Sejumlah pesakit Palestin yang dipindahkan dari Gaza menerima rawatan di Hospital Lapangan Terapung UAE di Pelabuhan Arish, Mesir. Mereka tiba melalui pintu sepadan Rafah yang dibuka sebahagian daripada fasa kedua pelan gencatan. Kira-kira 20,000 penduduk Gaza sedang menunggu kebenaran untuk keluar bagi mendapatkan rawatan berubatan di luar negara. Lintasan sepadan Rafah telah dibuka semula pada Isnin lepas sebagai satu langkah penting dalam perjanjian gencatan senjata yang diuruskan oleh Amerika Syarikat antara Israel dan Hamas untuk menamatkan perang Oktober 2023. Pada Rabu, Israel menghentikan laluan pesakit melalui lintasan sepadan Rafah tetapi proses itu kemudiannya disambung semula. Kumpulan aktivis global Sumut Flotilla mengumumkan hasrat untuk menghantar misi kemanusiaan terbesarnya ke Gaza melalui laut dan darat pada 29 Mac. Ini termasuk menghantar lebih 100 kapal ke wilayah berkenaan. Pada Disember 2025, kumpulan itu maklumkan yang ia sedang membuat persiapan untuk memperluas secara besar-besaran misi bantuan ke Semenanjung Gaza pada musim bunga 2026. Flotilla itu dilaporkan akan melepas dari Barcelona, Itali, Tunisia serta negara Mediterranean lain. Manakala konvoi darat akan bergerak menuju Gaza dari Afrika Utara. Misi itu melibatkan lebih 1,000 petugas perubatan selain pendidik, jurutera, pasukan pembinaan semula, penyiasat jenayah perang dan ekosit serta pemerhati undang-undang yang mendokumentasikan pelanggaran undang-undang antarabangsa. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh manakala lebih 80 lagi cedera dalam satu letupan di sebuah masjid di ibu negara Pakistan, Islamabad pada Jumaat. Menurut pegawai polis di kawasan berkenaan, letupan itu berlaku di sebuah masjid yang terletak di kawasan Sheikh Zayed Town, Islamabad. Polis dan pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian selain memaklumkan keadaan darurat diisytiharkan di semua hospital utama di ibu negara itu. Setakat ini tiada kumpulan mengaku bertanggungjawab terhadap serangan itu. Sekurang-kurangnya 18 orang maut dalam letupan dinamit di sebuah lombong arang batu haram di negeri Meghalaya, Timur Laut India pada Khamis. Seorang pekerja yang cedera dimasukkan ke hospital susulan kejadian itu. Ketua Menteri Meghalaya, Conrad Sangma berkata, kejadian kira-kira 11 pagi itu berlaku di kawasan terpencil yang terletak kira-kira 25 km dari pusat pentadbiran daerah berkenaan. Sangma memberi amaran bahawa pihaknya tidak akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti haram. Individu yang terlibat dalam sebarang bentuk aktiviti haram akan dikenakan tindakan. Jelas beliau, sesiapa yang bertanggungjawab terhadap insiden ini akan dikenakan tindakan yang sangat tegas. Di Nigeria, sekurang-kurangnya 170 maut dalam serangan bersenjata di Kwara.
Ia disifatkan serangan paling berdarah di wilayah itu sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Penyerang menyerbu kampung, membunuh penduduk serta menculik puluhan wanita dan kanak-kanak. Penduduk terpaksa menggali kubur besar secara tergesa-gesa ketika usaha mengenal pasti semua mangsa masih dijalankan. Kerajaan negeri Kuala mengesahkan 75 kematian, namun Palang Merah melaporkan angka korban mencecah lebih 160 orang. Krisis kebuluran semakin buruk di wilayah Darfur Barat Sudan. Ia susulan konflik berlarutan antara tentera kerajaan dan pasukan separa tentera Rapid Support Force RSF yang menyebabkan jutaan penduduk kelaparan, kehilangan tempat tinggal dan terputus bantuan. Perang yang tercetus sejak April 2023 itu bukan sahaja mengorbankan puluhan ribu nyawa, malah memaksa kira-kira 11 juta penduduk meninggalkan kediaman mereka. Pakar klasifikasi fasa keselamatan makanan bersepadu IPC memaklumkan tahap kebuluran kritikal akibat kekurangan zat makanan akut telah direkodkan di beberapa kawasan Darfur. Menurut PBB, lebih 21 juta penduduk Sudan kini berdepan ketidakjaminan makanan akut, manakala hampir 2/3 daripada populasi negara itu memerlukan bantuan kemanusiaan segera. Bersempena lawatan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Malaysia hujung minggu ini, pelbagai isu akan dibincangkan. Ini termasuk semakan terhadap perjanjian perdagangan bebas dua hala. Modi dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengadakan perbincangan menyeluruh dalam bidang utama seperti perdagangan, pelaburan, pertahanan, semikonduktor serta teknologi digital. Selain itu, tenaga boleh diperbaharui, pendidikan, kesihatan dan pertukaran antara rakyat. Lawatan juga bertujuan berkukuh hubungan ekonomi dan pelancongan, memandangkan Malaysia merupakan sumber pelawat terbesar ke India dari rantau Asia Tenggara. Nilai perdagangan dua hala tahunan adalah sekitar 20 bilion dolar Amerika dan terdapat peningkatan ketara dalam perjalanan dua hala. Malaysia menerima lebih daripada 1.4 juta pelawat dari India, manakala 300,000 rakyat Malaysia mengunjungi India pada tahun 2025. Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian keselamatan baharu hari ini sekaligus merintis jalan kepada kerjasama lebih erat serta pembangunan kemudahan latihan ketenteraan baru di Indonesia, ekonomi terbesar Asia Tenggara. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata perjanjian itu akan memudahkan pelbagai inisiatif pertahanan termasuk penempatan seorang pegawai kanan Indonesia dalam Angkatan Pertahanan Australia. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai satu detik bersejarah dalam hubungan dua hala Australia-Indonesia. Presiden Indonesia Prabowo Subianto berkata, perjanjian baru itu mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip kejiranan yang baik serta dasar luar Indonesia yang bebas dan aktif. Perjanjian itu dirangka berasaskan perjanjian pertahanan yang dimeterai pada 2024 yang menetapkan kerjasama lebih erat di rantau Asia Pasifik. Iran dan Amerika Syarikat dijangka memulakan rundingan di Oman hari ini ketika Washington menilai sama ada masih wujud ruang kemajuan diplomatik berhubung program nuklear Tehran, meskipun tidak menolak kemungkinan mengambil tindakan ketenteraan. Rundingan itu yang disahkan kedua-dua pihak pada lewat Rabu menjadi pertemuan pertama antara dua musuh tradisi itu sejak Amerika Syarikat menyertai serangan Israel ke atas Iran pada Jun lalu, termasuk ke atas beberapa tapak nuklear. Utusan khas Presiden Donald Trump ke Asia Barat, Steve Witkoff, dan Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijangka mengetuai delegasi masing-masing di Oman. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menegaskan Tehran mempunyai tanggungjawab untuk tidak melepaskan sebarang peluang menggunakan diplomasi demi mengekalkan keamanan dan berharap Washington akan menyertai rundingan dengan bertanggungjawab, realistik dan bersungguh-sungguh. Cuba bersedia mengadakan dialog dengan Amerika Syarikat tanpa tekanan atau prasyarat. Presiden Miguel Diaz-Canel menegaskan perkara itu susulan ancaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump
untuk menyekat bekalan minyak ke negara berkenaan. Trump sebelum ini memberi amaran Cuba akan tumbang dan menggesa Havana supaya membuat perjanjian dengan Washington secepat mungkin. Namun beliau tidak memperincikan bentuk perjanjian berkenaan. Beliau juga mendakwa kedua-dua negara sedang berunding, dakwaan yang dinafikan kerajaan Cuba. Tegasnya, sebarang dialog mesti berlangsung atas dasar kesaksamaan serta menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri Cuba serta tanpa campur tangan dalam urusan dalaman negara itu. Jepun dijangka menghidupkan semula loji tenaga nuklear terbesar dunia minggu depan selepas usaha memulakan semula operasinya digantung berikutan gangguan teknikal pada sistem penggera yang merupakan cubaan pertama sejak bencana Fukushima pada 2011. Ketua Loji Kashiwazaki Kariwa yang dikendalikan Tokyo Electric Power TEPCO Takeyuki Inagaki berkata pihaknya berancang untuk memulakan operasi reaktor pada 9 Februari ini, manakala operasi komersial penuh akan dimulakan pada atau selepas 18 Mac depan selepas pemeriksaan menyeluruh dilakukan. Menurut beliau, gangguan sebelum ini berlaku selepas tetapan sistem penggera mengesan perubahan kecil. Aksi Liga Pro Saudi, Karim Benzema meledak hat-trick pada penampilan sulungnya bersama Al-Hilal apabila pendahulu liga itu membelasah Al-Qud 6-0 sekaligus melebarkan jurang pendahuluan kepada 3 mata di puncak Liga Khamis lalu. Penyerang Rusia 38 tahun dari Perancis itu turut mencatat 1 umpanan gol sekaligus menjadikan jumlah jaringannya musim ini kepada 11 gol selepas perpindahan mengejut dari Al-Ittihad pada jendela perpindahan Januari lalu. Al-Hilal yang bersaing sengit dengan Al-Nassr diketuai Cristiano Ronaldo dalam perebutan kejuaraan kekal tanpa kalah dalam saingan Liga musim ini. Selain Benzema, Malcolm serta Salim Al-Dawsari yang menjaringkan 2 gol turut mencatat nama sebagai penjaring untuk pasukan kendalian Simon Inagzik. Sementara itu, Al-Nassr dijadual menentang juara bertahan Al-Ittihad Jumaat ini dalam usaha merapatkan jurang mata dengan Al-Hilal kepada 1 mata. Selepas merentas lebih 300 bandar dengan perjalanan sejauh 12,000 km, obor Sukan Olimpik musim sejuk Milan Cortina 2026 tiba di hadapan Piazza del Duomo, bangunan bersejarah di Milan, sehari menjelang majlis pembukaan tamasya berprestij itu. Ketibaan disambut serakan dan tepukan gemuruh ribuan orang awam yang berkumpul di dataran berkenaan. Obor Olimpik itu dijadualkan meneruskan perjalanannya di sekitar Milan hari ini, termasuk melalui Stadium San Siro yang akan menjadi lokasi majlis pembukaan sebelum dinyalakan di bawah Arco de la Paz. Sukan Olimpik musim sejuk Milan Cortina 2026 akan berlangsung di 7 lokasi di timur laut Itali dengan obor Olimpik dijangka dinyalakan di satu lagi lokasi di Cortina di Ampezzo di kawasan pergunungan Dolomite. Obor Olimpik tersebut menempuh perjalanan tempoh 63 hari dibawa oleh ribuan pembawa obor menentasi seluruh Itali. Saudara, sekian Dunia 10. Sebelum berpisah, saksikan visual Belanda memulangkan kembali arca berusia 3,500 tahun kepada Mesir. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.